Alhamdulillah guysku, teh rimpang kita dah sampai guysku, alhamdulillah. Jadi kepada rakan sahabat yang mana sakit urat macam saya ni, bangun pagi-pagi memang sakit urat, sakit sangat-sangat kan. Jadi saya ayatlah ke wife saya pun beli teh rimpang ni. Sebab guysku, teh rimpang ni dia diperbuat daripada halia. Korang boleh tengok dekat sini ni. Nampak halia, serai, kunyit, lengkuas, cengkeh, lada putih, lemon nipis. Lepas tu cara nak guna pun mudah sangat guysku ni. Nampak ni cara guna dia. Rendam satu uncang. Jap saya buka dulu deh. Jadi kepada rakan sahabat nak tengok macam mana cara saya buat. Tu dia guysku deh. Oh, memang bau halia dia memang piau guysku. Jap saya buat deh. Letak je dalam ni. Dia satu satu uncang ni boleh jadi 3 gelas ataupun 4 gelas guysku deh. Jadi cara nak buat dia mudah sangat. Korang bubuh je air macam ni, air panas kan. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu korang bancuh je macam ni. Korang tengok kepekatan dia. Okey guysku, ni saya dah buat, korang tengok sendiri dia punya ni. Jadi bila nak minum ni biar dia tunggu suam. Rendam je macam ni. Bau halia dia memang sangat-sangat jadi guysku deh. Jadi kepada korang nak dapatkan teh halia rempang ni, korang pergi dekat beg kuning sekarang guysku.